Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ni saya nak buat challenge sikit untuk tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ya? Cuba kita tanya pasangan kita. Kalau kita seorang suami, tanyalah isteri. Kalau kita seorang isteri, tanyalah suami. Bagi yang masih bujang, eloklah bertanya kepada mak atau ayah. Kalau pasangan dah tak ada, cuba tanya pada anak. Cuba tanya dia, tahukah mereka berapa akaun bank yang tuan-tuan ada? Dan di mana? Di Maybank ke, di RHB ke, di Hong Leong ke, di CIMB ke? Mudah kan challenge ni? Tapi saya yakin 90% dari jawapan yang diterima tak tepat. Jadi apa implikasi kalau maklumat yang semudah ini pun tak boleh dapat yang tepat? Cuba kita fikirkan. Kalau katalah kita meninggal sekarang, siapakah yang akan tahu tentang semua hal-hal begini? Siapa yang akan tahu berapa balance dalam bank, berapa aset, berapa hutang, berapa saman belum bayar? Jadi tak heranlah kalau harta terbeku sekarang dah melebihi 90 bilion ringgit. Mungkin bukan semua disebabkan waris tak uruskan, tapi mungkin juga disebabkan waris tak tahu tentang adanya aset-aset tersebut dan buat sesuatu supaya apa yang ditinggalkan nanti tidaklah sekadar jadi statistik yang menambah kepada 90 bilion ringgit itu. Diharapkan tuan dan puan memperoleh sedikit kesedaran daripada challenge ini. Sediakanlah wasiat dan senaraikan semua aset serta hutang yang ada. Ini penting supaya tiada apa-apa yang tertinggal apabila tiba masanya untuk difaraid dan diagihkan. Gunakan aplikasi pewarisan.my untuk menyediakan dokumen pewarisan dengan mudah. Cuma RM80 setahun dengan perlindungan Khairat Plus. Tekan link di bawah jika ada sebarang pertanyaan dan soalan. Nak tanya Alia pun boleh, Alia akan balas, okey?